Okay. Teknik untuk post multi-image. Multi-image mean kita boleh hantar banyak-banyak image sekali dalam satu post. Okay, tekan sini multi-image. Okay, kita letaklah situ teks. Contoh ni teks iklan lah. Teks panjang. Boleh letak ikon-ikon apa nak letaklah. Okay, lepas tu dalam image ni, okay, kita buat naik 3 image. Okay, ni 3 image ni. Nak bubuh lebih pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Buat naik. Okay, lepas tu kalau kita nak ambil daripada PC, okay, klik sini. Okay, ambil lah gambar daripada PC kita. Okay. Boleh, nak ambil semua pun boleh. Open. Tunggu dia load. Yes. Yes. Okay, tunggu. Okay, dia dah masuk. Okay, pilihlah gambar mana kita nak pilih tadi yang kita dah upload ni. Saya nak gambar ini, satu. Lepas tu, saya nak lagi gambar. Mana gambar lagi? Gambar ni pula. Okay, 2. Masuk lagi gambar. Bubuh lagi gambar. Gambar ni pula. Kita bersilat dalam ni. Nama pun silat blaster. Okay, dah siap semua. Okay. Kita test post satu. Okay, kata saya nak post ke. Okay. Kita post ke deal bagi jadi lagi. Okay, post sekarang. Oh, sorry. Okay, klik post sekarang. Okay. Dah keluar dah. Ya. Ini dia. Tu. Teks panjang tadi kita buat teks tu. Okay. Ni kita punya album. Okay. Cantik tak? Kalau rasa tak cantik buat sendiri. Okay ya. Settle. Jangan duk kalut-kalut lah pasal album bah. Semua dah boleh. Okay. Bye-bye.